Bewok masuk ke? Bewok masuk ke tersat ni? Bewok masuk kacau ke? Hai, jumpa lagi aku belayam. Ini pagi selepas hari berikutnya, selepas aku tabung dan selepas aku satukan kawasan kompos. Ayam dah start cakap-cakap balik dah kawasan ni. Ya Allah, garang dia ni. Dia ni yang paling manja dengan aku. Masa kecil-kecil selalu tidur atas tapak tangan. Sekarang dah besar dah. Ini kejadian sehari selepas letak kapok dolomite. Kebanyakannya dia dah cakap habis dah yang atas tanah. Tengok telur. Biar awak masuk ke? Nampak macam bekas biawak ni. Ni nampak macam bekas ekor biawak. Tapi ayam relax je. Dalam ni pun alhamdulillah ada telur. Telur pecah. Tak nampak. Tu. Telur pecah. Kadang-kadang sebab dia pecakak ataupun dia patuk. Pecah tapi tak ada liquid yang keluar, so aku assume safe to eat lah. Kalau macam aku tak terasa, aku rasa tak selamat sebab panas lagi. Telur baru ni panas lagi, masih suam. Kalau aku rasa macam tak selamat nak makan, aku akan bagi dekat kucing. Ambil telur kuning bagi dekat kucing. Aku rasa biawak masuk lah. Tu. Nampak tak? Ni macam ekor kawasan biawak jalan ni. Kawasan bawah pokok ni pun, untuk kawasan bawah pokok ni pun dah nampak kering sikit. Kalau tidak basah kan. Lalat pun dah tak ada, dah tak mai. Oh sorry, lalat ada juga tu sekok, tak banyak lah. Kalau tidak kawasan ni banyak juga lalat ni. Sebab dia lembab. Ayam duk lepak sini. Lepas aku tabung kapok dolomite kemarin ni, so far keadaan dah kering sikit, lalat pun berkurang.
Ini first time aku tabur dolomite dekat kawasan sini. Selalu aku tabur dalam Reban saja. Tak pernah tabur dekat kawasan luar ni. Ayam yang tak sat. Bau bertelur. Mari keluar mah, nak ambil telur. Kayu ni actually aku nak buat tempat bertelur lagi satu. Tapi skru yang aku ada pendek sangat. Ini bukan, ini skru lain ni. Skru yang aku ada pendek, skru 1 inci. Kayu ni tebal. So, bila nak gabungkan dua kayu, dia masuk tak rapat tau. Ayam cakap sikit, ayam lompat, dah terkeluar balik dah skru tu. Mai keluar mah. So nanti aku tengah himpun duit, nanti dah boleh beli skru tu, aku sambung buat reban ayam. Bewok masuk ke? Bewok masuk ke tak saat ni? Bewok masuk kacau ke? So hari ni setakat pukul 1, 2 biji telur. Kita tengok balik petang ni. Ada pertambahan telur lagi tak?